Menang Johor pun saya Perdana Menteri, kalah Johor pun saya Perdana Menteri. Saya mau ingat sikit lah. You cakap cermat-cermat sikit lah. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia, Perdana Menteri seolah-olah mengugut secara terbuka. Encik Anwar, ingin saya ingatkan, sedaralah yang sepatutnya cakap dengan cermat sedikit. Sedara jadi Perdana Menteri bukan disebabkan menang majoriti undi rakyat. Tetapi sedara jadi Perdana Menteri atas ihsan Presiden UMNO yang pernah berdepan 47 kes rasuah nak jadi timbalan Perdana Menteri. Bila-bila masa sahaja sedara boleh digolengkan kalau beberapa parti dalam kerajaan berani untuk tarik sokongan. Bagaimanapun sudah tentunya ianya takkan terjadi. Sebab PH dan BN sangat hebat mempermainkan rakyat. Sebagai contoh dalam pilihan raya Johor hari ini, mereka seolah-olah berpecah untuk rakyat undi. PH serang BN, BN serang PH. Sedangkan realitinya, BN dan PH tetap bekerjasama. Jadi saya harap rakyat Johor tidak senang diperbodohkan oleh mereka dengan mengundi calon Perikatan Nasional pada 11 hari bulan 7 ini untuk memberikan peringatan yang keras kepada PH dan BN bahawa rakyat tidak lagi senang untuk diperbodohkan oleh mereka.